Bincang, tak bincang, saya nak baca seorang-seorang, kita selamat kat rumah. Itu sampai bila kita nak faham. Maka adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim telah disambungkan dengan Maliki Yaumiddin. Nah, kaitan tu. Daripada awal surah Al-Fatihah sampai kita baca ni, Ar-Rahman Ar-Rahim ayat yang kedua, lepas tu Maliki Yaumiddin. Barulah seimbang pengabdian dan pemujaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula tu Allah itu Maha Pemurah. InsyaAllah rezeki Allah Ta'ala bagi ke kita mudah. Tapi yang tak mudah sebab kita, bukan sebab siapa-siapa, kita yang menyebabkan rezeki terhalang. Ar-Rahim Allah Ta'ala Maha Pengasih Sayang. Oh, seronok. Satu juzuk yang satu lagi, Hari Agama, Hari Pembalasan.